Selesaikan nombor seterusnya berdasarkan corak di bawah. 2, 6, 18, 54. Okey. Pertama sekali, cikgu nak ingatkan, bila nampak soalan IQ, korang kena tengok daripada kiri ke kanan. Okey. Kita tengok hubungan antara 2, 6, 18, 54. Dia nak tahu jawapan yang ni. Jadi kita tengok hubungan antara nombor yang pertama ni dengan nombor yang kedua. Apa hubungan dia? Darab. Darab 3. Darab 3. Okey, lagi apa hubungan dia lagi? Boleh jadi tambah 4, betul? Okey, kita tengok ada apa-apa lagi yang boleh menjadikan dia jadi 6, daripada 2 ke 6? Tak ada. Betul? Okey, jadi kita tengok hubungan yang kita tengok seterusnya daripada nombor yang kedua ni dengan nombor yang ketiga. Apa hubungan dia? Darab 3. Betul. Darab 3. Jadi tambah 4 ni out. Okey? Jadi kita tengok 18, kita tengok corak dia. Bila satu benda tu berulang sebanyak 2 kali, maksudnya benda tu dah jadi corak. 2 kali dan ke atas. Benda tu dah jadi corak. Jadi inilah kita tengok hubungan yang ketiga dengan keempat pun. Betul tak? 18 darab 3. Betul? 54. Jadi darab 3. Jadi jawapannya dekat sini adalah, 162 C. Cikgu nanti boleh bawa kalkulator ke? Boleh. Sebab tu cikgu keluarkan kalkulator ni. Ini bentuk kalkulator yang korang boleh bawa dekat sekolah nanti. Dekat pusat PKSK nanti. Okey? Okey. Jadi kita teruskan. Boleh nampak tak perkaitan? Kita tengok perkaitan antara 100 dengan 81. Apa perkaitan? 19. Tolak. Tak? 19, betul? Alright. So kita tengok perkaitan antara nombor yang kedua dengan nombor yang ketiga. Apa perkaitan dia kat sini? 81 tolak 64. Tolak, jadi perkaitannya adalah 17. Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Yang keempat. Kita tengok corak dia. 64 Jadi tolakkan dengan 15. 9. Jadi 15. Jadi dia berkurang, nampak tak dia berkurang macam ini? 19, 17, 15. Jadi yang seterusnya, jadi tolak berapa? 14. 12. 13. 13. 12. Ada 13, ada 11. Berapa? 13. 13. Okey, kita cuba 13. Sebab kenapa 13 jawapannya? Sebab daripada sini 9, 7 dia tolak dengan 2, betul? Betul. Tolak dengan 2. Ini tolak dengan 2. Jadi sebab itulah dia jadi 13. Jadi 49 tolak 13 sama dengan 36. Okey, cikgu nak tekankan dekat sini yang setiap satu soalan IQ tu boleh jadi banyak cara nak jawab. Cara nak jawab contohnya kan, macam kita tengok soalan ni. 100. Macam mana nak dapatkan 100 ni? Apa hasil darab yang boleh dapatkan 100? 25 darab 4. Okey, 25 darab 4. Lagi? 20 darab 5. 20 darab 2 lagi? 50 20 darab 2? 50 darab 2 kan? Sorry. 10 darab 10. Betul, 10 darab 10. 20 darab 5. Okey. Lepas tu kita tengok yang 81 ni. Apa hasil darab antara 81 ni? 9 darab 9. 9 darab 9, betul. Okey, lepas tu 64? 8 darab 8. 8 darab 8, betul. 49? 7 darab 7. 7 darab 7. Jadi kita boleh nampak tak, pelajar boleh nampak tak coraknya dekat sini? 10 Boleh. darab 10, 9 darab 9, 8 darab 8, 7 darab 7. Jadi
6 6 darab 6. 6. Dapatlah 36. So cikgu nak tekan kat sini yang soalan IQ ni boleh jadi pelbagai cara untuk kalian jawab. Okey? Seterusnya 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. Jadi tengok satu-satu. Apa perkaitan antara dua nombor ni? Senaraikan semua perkaitan. Darab 2. Lagi? Tambah 2. Tambah 2. Okey. Lepas tu kita teruskan yang ke seterusnya. 4 darab 2. 4 darab 2. Jadi yang ni pun darab 2 juga. Dan tambah ni dah out. Jadi kita boleh nampak corak dia. Boleh nampak? Okey, jawapannya ada yang dah jawab dalam tu ialah 32. Bijak sekali. Ni bentuk apa? Dalam soalan IQ. Persamaan. Saya. Nombor. Persamaan huruf. Okey. Jadi kenapa dipanggil persamaan huruf? Sebab setiap satu huruf ni dia dah assign satu nombor. Sebab nak macam mana cikgu boleh cakap macam tu? Sebab awak tengok dia ada A, K, A, R, ada 4 huruf. Lepas tu dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 nombor. Jadi kita boleh assume dia macam kod. 81, 85. Okey, kera. Okey, dah ada jawapan dah. Okey. Tak apa. Cikgu tunjuk satu-satu untuk korang semua bagi lagi jelas. Okey, 1, 2, 5, 8. Ramai. 5, 8, 6, 8, 4. Amar, 8, 6, 8, 5. Jadi kamera, sebut satu-satu. Okey, kita tengok. Dia ulang tak? 1, 1, 8, 8, 8, 5, 6. 6. Ni 8 sampai itulah 186. 2, 5, 8. 8. Okey. Soalan ni mudah kan? Okey, yang paling penting sekali bila korang semua dapat soalan ni mudah. Tapi kalau tengok dalam pilihan jawapan, nombor dia dekat-dekat. Jadi, cikgu nak tekankan supaya tekan jawapan yang betul. Kena betul-betul peka sebab takut bila awak dah jawab, awak dah confident awak tekan. Lepas tu nanti bila awak awak dah tak sempat dah nak check. Sebab mesti ada soalan-soalan lain yang awak nak buat, betul tak? Ada 100 soalan dalam PKSK. Jadi, awak kena betul-betul peka nak pilih jawapan tu. Okey, dia bagi 3 masa. Pukul 1, pukul 2.15, pukul 3.30. Jadi, apa perkaitan antara 1 dengan 2.15? Apa hubungan dia? Hubungan dia adalah bila 1 ni hubungan dia adalah kita tolakkan 2.15 dengan 1. Dapatlah 1 jam 15 minit. Jadi inilah perhubungan dia. Inilah perkaitan dia. And then kita tengok yang kedua, yang hubungan yang kedua pula. Kita tengok dia ulang ke ataupun tak. Kalau ulang maksudnya itulah coraknya. Jadi 3.30 tolak 2.15 sama dengan 5, 3 tolak 1, 2, 3 tolak 1, 2, sorry. 10 tolak 5, 2 tolak 1, 1, 3 tolak 2, 1. Okay. 1 jam 15 minit. Jadi, kita boleh nampak yang 3 jam 30 minit ni tambahkan dengan 1 jam 15 minit untuk dapatkan masa yang seterusnya. Okay, iaitu 4.45. Ya. Soalan 8. Lengkapkan corak dalam grid. 2, 3, 6. Okay. 2, 3, 6. 4, 5, 20. 3, 6, berapa? Okay. Yang pertama sekali, tengok daripada kiri
ke kanan. Lepas tu kita tengok baris yang pertama dahulu. Kita identify corak dia. Macam mana nak dapat daripada 2, 3 ke 6? Darab. Darab. Betul. Okey, seterusnya 4 dan 5. Macam mana nak dapatkan dengan 20? Darab. Darab. Dan inilah hasil dia. Darab. Jadi daripada 3 darab 6 dapatlah 18. Dia macam gitu. Awak kena tengok daripada atas tu apa corak dia, apa perkaitan antara tiga-tiga nombor ni. Dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi tambah, dia boleh tolak. Soalan IQ ni korang tak boleh hafal tau. Korang kena faham konsep dia. Sebab soalan akan berlainan, tapi cara awak nak jawab tu pakai teknik eliminasi, pakai cari corak, tengok perhubungan antara satu nombor dan satu nombor, itu semua boleh membantu awak dalam menjawab IQ test nanti.